Okey, dan soalan yang ke-8, cuaca jangan bimbang ya, bagi mengikut laporan Jabatan Kaji Cuaca bagi daerah Kota Baru hari ini pada umumnya siang hari terang, malam gelap. Jadi tak usah bimbanglah Okey. Kita ke soalan yang 68, Ustaz. Apakah jatuh talak seorang suami yang berada seorang diri dalam bilik tertutup berkata, aku ceraikan isteriku. Isteri dia tak dengar dan orang lain pun tak dengar. Dia cakap seorang-seorang. Baik. Cerai isteri, tolak isteri seorang diri. Bini dia pun tak dengar, tok tua tak dengar, orang lain tak dengar. Pendapat yang muktamad sekali, iaitulah jatuh talak. Tidak syarat isteri itu dengar. Jatuh talak. Batu jangan main-main talak ni. Dia kata depan isteri pun jatuh, belakang isteri pun jatuh. Dia duduk saja dia kata aku cerai dah isteriku jatuh. Batu dia tadi hadis tadi jangan buat main perkara talak. Sungguh pun jatuh, tak sungguh gurau, berlakon pun jatuh juga. Pelakon-pelakon drama, dalam drama dia kata mana isterimu tak nampak. Dia kata aku telah cerai isteri aku. Isteri dia yang di rumah telah jatuh talak. Nampak? Ini kena jaga baik. Jadi cerai seorang jatuh. Nampak? Cerai depan orang pun dikabur di tiang je. Kabur di tiang api, tiang api, aku cerai dah bini aku. Nampak? Tiang api kata beduli aku. Tapi tiang api tak kata dah. Tiang api dia warak, dia tiang. Jawabnya jatuh. Jangan gurau masalah tolak. Wallahu alam. Allahu akbar. Mujur saya berlakon, saya tak ada buat benda lagu tu, Ustaz. Soalan ke-9, Ustaz. Abang saya berhutang dengan saya tanpa pengetahuan isteri dia. Selepas dia meninggal, saya menuntut hutang itu, tapi si isteri tak mau bayar dengan alasan saya menipu. Apa harus saya buat, Ustaz? Abang saya juga ada bekas isteri sebelum tu pula. Adakah bekas isteri abang saya ini juga layak mendapat harta pusaka? Terima kasih banyak, Ustaz. Seorang laki-laki mati, tinggal isteri dia, balulah. Jadi kita pergi jumpa bini dia ni, isteri dia ni, retina dia ni. Kita kata laki awak dulu masih hidup lah, ada hutang dengan saya 1,000. Adakah bini dia tu wajib bayar? Jawabnya tak wajib bayar. Walaupun betul dia berhutang sungguh, melainkan ada bukti, ada surat, ada dokumen memang berhutang sungguh, maka wajib kena bayar daripada harta pusaka. Bayar hutang dulu baru ada faraid. Tapi kalau dakwa saja, walaupun hutang sungguh, kita dakwa mulut saja, maka tidak wajib isteri dia atau pemegang harta bayar. Sebab kalau bila dakwa saja wajib bayar, orang jahat akan ambil kesempatan. Nak katakanlah ayah bok mati ke, saya pergi rumah bok, ayah bok ada hutang saya 40,000, balik awal nak dengar 40,000 licin bayar. Esok orang mari pula 60,000. Habis gitu je. Dia kena ada bukti. Walaupun hutang sungguh, tak boleh. Kalau mulut saja tak wajib bayar. Bok hak tanah ayah bok tu, hak di Kubang Keriang 80 hektar tu, jual kita dah tewi dah piti kaya, tapi ayah hak beli buruk titik curi orang. Contoh. Jadi hak kita dah bok pun kena wi kita nyanyi kalau gitu. Main dakwa gitu. Walaupun betul orang tu berhutang sungguh dengan kita, tapi kita mulut saja, maka warisnya tak wajib membayar. Wallahu a'lam. Baik,